Rangsa. Macam feeling belting putus. And good morning everybody. Selamat pagi. Kita orang sekarang di tepi highway tepi highway. Kita dua orang dua orang ni kat tepi highway ni sebab salah salah bajet. Sepatutnya berhenti kat arena tadi tu. Tak tahu lah, aku ikut si Yus ni. Dia ikut terus, aku ikut terus lah. Okey, hari ni kita berdua. Tunggu lagi seorang rider baru. Sampai nanti baru kita introduce lah. So kali ni kita akan ride. Dah sekian lama tak ride Kali ni kita ride pergi ke Ganu. Kita tunggu lagi seorang rider. Dan let's see how lah. One hour later. First casualty. Second casualty, Petro Tara. Badan. Makan. Rider baru. Halo.
ngadak dia. Ha? Oh, ni kira macam bila masa dia jadi. Dia blinking. Tadi kata malu. Dia tanya berapa? 3 suku. Memang ada 3 bar ni. 3 bar ke 3 suku? 3 bar, 3 suku lah. Dia full berapa bar? Full 4 bar? 4 bar. Macam tu lah tu lah. Tapi memang banyak dia. Tiba tengah jalan. Tadi isi berapa tadi? Berapa liter? Dah 24. RM24. 24 liter lah. Full tank berapa? 13. Tu putih kan? Oh tu full tank? Kecil tu? RM24. Mana? Tengok main parking je. Lepas tu tak tutup enjin, tak tutup switch. Kan besok kan mati je, tak ada bateri. Baik hati lah, tutup kan. Alright, kita di Kuala Terengganu. My first time kat Terengganu. Kat B-side. Tapi macam tak ada pantai lah. Batu ada lah. Bulan pun tak keluar. Sekarang pukul 6 petang. Tak cantik kan. Beach life. So now it's our dinner time. Tak tahu nak kata dinner ke tak lah. Biasa dari tempat lepak kan. Pergi kedai kat sana tu. Tapi penuh. Kita atas sini yang ke depan. Kita bagi chai sama ni lah. Biar lah. Sedap tak sedap ke. We come for holiday kan. Try je. Ni kat apa. Sekejap. Tak nampak silau kan. Kat warung adik-beradik. Sampai pukul 7 malam. Sekarang pukul 6 kan. Jam lagi ni kan. Jom. Okay. Dah ambil lah? Kalau nak tambah apa? Nak tambah crab? Tambah apa-apa je. Apa-apa je. Udang dengan crab lah kan? Sotong dah ambil? Dah ambil lah. Fishball dah ambil. Aku tak makan ni tau. Kau boleh makan eh? Aku semua dah kan. Hotdog, fishball. Tambah ambil? Tambah kat tambah cendawan eh. Sabar makan dulu. Lain lah. Hari tu kita orang try buat dekat taman lah. Feel lain eh. Feel lain. Ya. Dia tak ada apa
Angin sejuk, angin apa? Sauti lain. Walaupun asal sambal sama. Tapi kat sini lain ada. Ya. Feel dia lain. Tak, dia kena makan sesuatu tu. Ambience lain. Ada sotong. Itu. Fish ball. Udang, sosis. Ayam. Apa nama tu? Ikan. Ikan. Otak-otak. Yang otak-otak tu apa nama? Tapi dengan nunya. Oh, dia ikan lah. View Dah senang dapat view sini. Kena ride 5 jam baru dapat view ni. Ni ABC rendah ni. Baik. Nandri. Dah baik. Selak awak juga hantar ABC. Itu kalau hantar roti canai. Jom makan. The next day. Second time Sampai dah lagi tangan apa tu? Second time? Tangan. Second time ke? Yes, second time. First time. First time. Sama first time. This ada booth. Hai, kita jumpa SMG version volume 3 3.0. Sekarang kita berada di Litago Medak. Nampak dia? Budak keramat. Kita punya budak keramat. Ini owner dia, Boy ataupun Awish lah. Ni anak bujang dia. Ni CEO sebenar. CEO sebenar. So yang CEO dia. Patutlah dia DPL tu. Bagus tau. Molot. Marketing bagus lah. Ni member aku. Nanti boleh tengok YouTube Uncle Chris. Ni Chris, Udin. Dek, jangan baju ni. Nak baju tak? Nak baju tak? Kus KVS KVS Klang Valley Scooter. Jadi ons. Oh, tu bayar duit. Kalau ikut balik harga ni 80. Stiker dia? Ada.
Ke, baju kau beli Nanti. Masuk tu shopping. Apa? Tadi lambat. Ambil dulu. Ni ya, aku tahu lah korang mesti nak cerita sikit-sikit kan. Jangan. Thank you Zul. Masih banyak. Rumah abang. Rumah abah. Ada dua lagi yang ada ke? Lagi dua lagi. Kau boleh tinggal kat lah. Dia cari Azrul lah. Zul aku nak clone. Dua iPhone. Bakar mak mentua. Azrul, tengok rumah bakar mak mentua kau nak masak. Abang tolong Ali. Ha? Cawan. Alright. The next day. Good morning everybody. Okay, hari ni kita balik lah ke KL. Sudah siap sedia, dah cukup tidur. So everybody is ready. Nak pergi pak minyak, nak pergi cari kelepok leko. Nak beli kelepok lah. Dah kena pesan lah. Dah ada list nak beli tu. So everybody, thank you for the homestay. Lupa nak buat apa, video homestay. So this is the homestay that we stayed at lah. Kuat sikit. Alright, let's go. Time now is 10 AM. So kita balik. So far SMG apa yang skuter Mega Gathering ni, macam for me it's not the main purpose lah untuk datang sini. My main purpose datang sini untuk nak ride je lah dengan member semua ni. Jumpa member lama, buat member baru, just for the thrill of the ride lah kan. Nak pergi gathering motor ke apa tu belakang kira lah. That's not important to me lah. But it was uneventful punya ride. So footage pun tak banyak. Oh yes, lupa nak kata thank you to Abang Zul dengan his wife for semalam punya dinner. Memang
feel happy lah kan. You welcome us to your home, jemput makan semua kan. Let's go for this short ride dulu. Nak pergi cari kepok leko dulu. Nanti baru kita continue lah. Feel kat sini memang best lah. Memang rasa kampung kan. Duduk KL tu memang tak ada rasa macam ni. Oh, okey. Ini berapa ringgit? 7 je ni? Sama. Beza? Apa beza dia? Yang ni separuh goreng, yang ni rebus. Oh, okey. Boleh rebus, boleh goreng, yang ni goreng. Oh, okey. Yang ni bagi 4. 4. Yang ni. Saya nak open masa lah. Different apa? Yang ni nampak cantik sikit lah. Ada printed lah kan. Ambil 2 ni je lah. Sama ke tu ni? Sama je. Ni taruh box sekejap yang bawah seat sejuk sikit. Ini letak box, nanti berhenti you boleh makan terus. Dah steam. Ini tambah 2. Dah. Settle. Rasuah dah settle, rasuah. Dah selesai ride kita orang ke Terengganu. Trip pertama saya ke Terengganu. Experience and also my first scooter mega gathering. So what is my thoughts and opinions pada I scooter mega gathering to me is just a reason for me to ride kan, sebab dah lama tak ride sejak last ride ke Solo tu. So thank you to Pak Yus, Mordin, and also Uncle ke atas RP2. Thank you for the ride. Temankan ride ni memang best lah. Setelah sekian lama tak ada ride. So okay, guys, this is it. This is gonna be my outro for this video. Thank you kepada, terima kasih lah kepada yang semua yang sudi menonton Amir channel, Amir videos kan. Kepada siapa yang nak subscribe tu, subscribe je lah kan. Nak subscribe tu tak apa, kita buat video ni untuk kenangan saja. So this is me, I am Chris, signing off. And guys, I will see you guys at the next ride. I don't know where. Ciao. Bye, safe guys. Mangsa. Macam feeling dubbing putus. Ciwit. Ya.
Serius lah. Longgar ya? Longgar lah. Patut lagi susah kan, panas kan? Kembang. Longgar tu. Dua je tu. Oh, Berdegai. tu dia. Tu dia. Terima kasih di. Tanah kubur. Okey, meneruskan perjalanan. Dah berjaya diselamatkan. Harap nak talian pun okey ya. Okay, let's continue our ride back home. Alright, uncle. Thank you for joining us Jangan serik ya. First ride Thank you for joining kan. Thank you. See you. Suka kalau jadi sekali nanti. Okey. Angkat ikut ni